hendaklah dimandikan di tempat yang tertutup seperti bilik dan sebagainya. Ketika ingin memulakan, pakaian jenazah itu hendaklah ditanggalkan dan diganti dengan kain basahan mandi. Sebaik-baiknya dengan kain sarung, supaya tidak terdedah auratnya. Untuk hukum niat memandikan jenazah ini adalah sunat sahaja, sekalipun memandikan jenazah itu adalah wajib. Untuk lafaz niat memandikan jenazah ini adalah nawaitul ghuslal wajiba lihazal mayyiti lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku memandikan bagi jenazah ini wajib kerana Allah Ta'ala. Seterusnya, jenazah perlu dibaringkan dalam keadaan terlentang. Sesudah itu, hendaklah dibasuh kemaluannya dan duburnya dengan tangan kiri yang telah dibalut dengan menggunakan kain yang bersih, sehingga kemaluan serta duburnya bersih dengan sempurna. Setelah kemaluan dan dubur jenazah itu dibasuh, si pemandi hendaklah pula membasuh dan membersihkan giginya, matanya, lubang hidungnya dan kedua belah telinganya dengan kain yang bersih. Untuk seterusnya, si pemandi hendaklah membasuh kepala dan janggut jenazah itu jika ada, dan disisirkan rambutnya dengan sikat yang jarang supaya rambutnya tidak gugur. Sekiranya didapati ada rambut jenazah itu gugur, maka hendaklah dimasukkan ke dalam kafannya, kerana rambut jenazah itu adalah wajib ditanam bersamanya. Si pemandi hendaklah memulakan siraman di bahagian hadapan sebelah kanan yang dimulai dari leher hingga ke hujung jari kaki. Selepas itu, disiram bahagian hadapan sebelah kiri sebagaimana yang dilakukan pada bahagian kanan. Seterusnya, miringkan badan jenazah itu ke sebelah kiri dan disiram pula di bahagian kanan. Kemudian, disiram pula ke bahagian kirinya. Setelah itu, si pemandi hendaklah menjiruskan pula dengan air yang bercampur sedikit kapur barus. Jirusan ini hendaklah dilakukan dari kepala hingga sampai ke kaki. Setelah selesai jenazah itu dimandikan, si pemandi hendaklah mengelap badan jenazah itu dengan kain yang lembut seperti tuala dan sebagainya sehingga kering, supaya kain kafannya tidak basah, dan hendaklah pula mendoakan jenazah itu dengan doa Allahumma ij'alni wa iyyahu minat tawwabin. Maksudnya, ya Allah, jadikanlah aku dan dia daripada orang yang bertaubat. Setelah jenazah selesai dimandikan dengan sempurna, maka wajib pula dikafankan. Peralatan yang diperlukan untuk mengkafankan jenazah adalah seperti berikut. Bagi jenazah lelaki, disunatkan baginya sama ada sudah dewasa atau masih kanak-kanak dengan menggunakan
3 lapis kain kafan. Tiap-tiap lapis daripadanya hendaklah menutupi seluruh badan jenazah itu. Untuk ukuran kain kafan jenazah dewasa, hendaklah dilebihkan 2 kaki panjang di bahagian kaki dan kepala, manakala bagi jenazah kanak-kanak hendaklah dilebihkan 1 kaki panjang di bahagian kaki dan juga kepala. Untuk permulaannya, sediakan 3 atau 5 utas tali yang dihamparkan di tempat perbaringan sebelum menghamparkan kain kafan. Tali ini diambil daripada kain kafan sendiri. Setelah itu, ketinggian jenazah diukur untuk menentukan panjang kain kafan itu. Kain kafan dipotong menjadi 3 bahagian. Ketiga-tiga kain dihamparkan selapis-selapis dalam keadaan bertindih di antara satu sama lain di atas 5 atau 3 utas tali sebagai pengikatnya. Seterusnya, ditaburkan di atas tiap-tiap lapis kain tadi dengan benda-benda yang berbau harum seperti kapur barus yang sudah dihaluskan, kayu cendana, minyak kasturi dan sebagainya. Setelah itu, hamparkan kapas gulung di tengah-tengah kain secara memanjang ke bawah mengikut anggaran saiz jenazah. Serbuk cendana ditaburkan di atas kapas yang telah dibentangkan itu. Setelah itu, barulah jenazah takdi diletakkan di atas kafan itu dengan terlentang dan kedua tangannya diletakkan di atas dadanya, di mana tangan kanannya di atas tangan kiri seperti keadaan dalam sembahyang, atau kedua tangan kanannya diluruskan menurut rusuknya. Si pengkafan hendaklah memulakan membungkus jenazah dengan kafannya dari sebelah kiri dan kafan yang di sebelah kanan ditindihkan ke sebelah kiri. Kain kafan diselimutkan atau ditutupkan dari lembar yang paling atas sampai lembar yang paling bawah dengan satu persatu. Ikatlah dengan tali daripada kain yang telah disediakan sebanyak 3 atau 5 ikatan, bermula daripada bahagian hujung kaki, lutut dan pinggang. Semasa proses mengkafankan jenazah, si pengkafan hendaklah membiarkan bahagian muka terbuka untuk tatapan sanak saudara. Setelah itu, tali di bahagian leher dan atas kepala perlu diikat apabila jenazah itu telah bersedia untuk diusung atau disembahyangkan. Setelah siap diikat, renjislah dengan air mawar dan sapulah dengan minyak wangi.